Harga minyak dunia naik, tetapi Malaysia ada satu kelebihan yang banyak negara lain tak ada. Ramai tanya saya, bila harga minyak dunia naik, adakah Malaysia akan tercejas? Jawapan yang jujur, ya, memang ada kesan. Apabila harga minyak dunia meningkat, kos pengangkutan dan barang di seluruh dunia juga naik. Rakyat memang akan merasainya. Tetapi ada satu kelebihan yang membantu negara kita untuk mengurangkan kesan kepada rakyat. Malaysia bukan sahaja pengguna minyak, Malaysia juga pengeluar minyak. Tahun lepas saja, Malaysia menghasilkan kira-kira 184 juta tong minyak mentah dan kondensat. Apabila harga minyak dunia meningkat, pendapatan negara daripada industri minyak juga meningkat. Saya bagi contoh, bagi tahun kewangan 2025, Petronas meluluskan dividen sekitar 32 bilion ringgit kepada kerajaan. Dan bagi 2026, jumlahnya sekitar 20 bilion ringgit. Kekuatan itu membantu kerajaan melindungi rakyat daripada kesan kenaikan harga tenaga. Sebab itu di Malaysia, harga RON 95 untuk rakyat yang layak masih RM1.99 seliter melalui Budi 95. Walaupun harga tanpa subsidi lebih tinggi. Kerajaan juga melaksanakan subsidi bersasar supaya bantuan sampai kepada rakyat yang memerlukan dan juga ini mengurangkan keterisan. Yang penting, rakyat faham apabila harga minyak dunia naik, banyak negara hanya menanggung kos yang lebih tinggi. Malaysia berbeza. Kita bukan sekadar membeli minyak, kita juga menghasilkan. Dan kekuatan itu kita gunakan untuk melindungi rakyat.